pagi korang. Hari ni day 4 in Sarawak. Kita nak jalan-jalan dekat Bandar Kuching. Stay tune. Akan jalan kaki je hari ni. Maksud macam jalan kaki naik Grab sebab kita orang tak sewa kereta semua. So sekarang kita on the way pergi Indian Street. Lepas Indian Street kita akan beli beberapa souvenir untuk keluarga kita di Semenanjung. Lepas tu kita pergi makan laksa Sarawak. Kita dah sampai Indian Street. Yay. Pergi mana tu? Kita nak jalan-jalan kat sini dulu. Kita orang nak beli ni lah. Nak beli. Tapi tengah pilih-pilih lagi. Korang rasa mana yang cantik Saya dah jumpa ni satu cantik macam ni. Cantik kan yang ni? Cantik. Okay guys, kita orang beli. Saya lah beli untuk nenek, Alung, ayah, Maija, mak. Masih lagi berbelanja. Ni satu di tangan saya. Ni outfit saya hari ni. Comel tak? Tapi saya pakai bag ke belakang. Sebab senang sikit bawa barang. Sebab kita orang kan jalan kaki. Tu dia orang. Pika sini. Kak Isa sini. Masuk cermin. Sinilah Pika. Comel kan kita orang pakai jeans today. Okay guys, tengah mencari kain untuk makcik-makcik Aida. Semua berusaha ya. Dah awal. Kita orang jumpa udang kering Mak Ika. Ika dah pergi bayar dah kat dalam tu. Okay, kalau susah percaya udang kering boleh pergi kedai ni. Sweetheart Enterprise Sdn Bhd. Kat sini waterfront. Ni ada tugu. Kita undur nak pergi makan laksa. Okay ke? Dah membeli banyak. Tengoklah. Sekarang kat kedai kek lapis murah dan sedap-sedap dia kat sini. Sedap tau. Ni semua sedap. Ni taster dia. Ini keknya. Harga 10, 15. Belacan 15 je. Lumut pun 15 je. Tadi kita orang tengok lumut 30 tau. Kat sini murah guys. Boleh pergi kedai ni. Maria kek lapis. Sekarang kita orang nak beli kek lapis untuk Dr. Fauzi. So kita memilih Bristle, vanilla, coklat dan juga mango. Bagus ketua SD ni. Tengok tu. Banyak weh. Kita orang punya saja. Selepas membeli belah kek lapis, baru meneruskan perjalanan ke Laksa Sarawak. Jap korang penat. Merah dah tangan buat berat lah barang-barangnya. Symbolic of Kuching Sarawak. Tu. Nampak tak? Symbolic of Kuching Sarawak. Masih lagi berjalan menuju ke Laksa. Agak panas dah. Korang, kita alhamdulillah dah sampai Laksa. Aku rasa bawah tu boleh duduk jugalah. Ni kolok pun ada rupanya kat sini. 15 minit jalan kaki. 15 minit, 30 minit. Tak tahulah berapa minit. Tapi jadi lambat sebab kita membeli pula. Ini. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Makanan kita dah sampai. Kita semua ada mi kolok. Ni mi sup. Kuotiao sup. Ni mi kolok merah. Ayam merah dengan sup. Ni saya tak tahu. Mi kolok ayam sup. Sama. Pita pun sama. Okay, enjoy the food guys. Setelah berpenat lelah berjalan kaki. Kita orang tengah tunggu Grab. Kena jalan sikit kot. Kita orang dah siap-siap balik, nak keluar balik. Sekarang pukul 4 tepat. Okay, kita orang ingat nak pergi naik
masing-masing mengantuk. Tengok Pika. Ngantuk. Ini orang pun Tak pakai kaki tu. sama. Kita orang semua baru bangun tidur. Kembali kepada episod jalan kaki. Jalan kaki ke waterfront. Suasana jalan agak lengang ya dengan kenderaan. Sebenarnya tak full sangat. Sebab dengar katanya jalan depan ni akan tutup nanti. Malam kot. Tak tahu lah ada acara apa tah. Tadi ada driver Grab bagi tahu tapi not so sure. Jalan. Kita nak beli kek lapis lagi. Mak dia pesan lagi 2. Jadi kita tengah cari balik kedai kek lapis kita tadi. Saya rasa yang ini. Ni kan Maria. Ni. Jumpa dah ke? Jumpa kedai tadi. Habislah kek lapis makcik ni. Wah. Habis guys. Bila jumpa saya pun tukang penghabiskan tester kedai ni. Murah-murah ni kek lapis je. Bandung sedap tak? Tapi mangga ni memang sedap kurang. Ni mangga. Kenapa dia main tu? Dah beli guys. Kita beli air charger sebab kita dah hagar. I got my Aisyah. Guys, kita orang nak naik boat. Jalan lah. Senyum-senyum suka ke? Suka. Hati-hati takut karam. Karam tidak. Belen saja kiri kanan. Dia orang berat. Nanti dia orang pandai belen. Sabar. Boleh pijak hitam. Oh, wow. Kau yang marah. Berdebar sikit. Panic attack. Lama tu sampai. Okay. Macam besar. Kita betul-betul kat sini kan. Betul-betul rapat dengan air. Oh, adalah. Lama pun sampai dah. Kalau ada beli terubuk, pergi yang terubuk. Okey. Sebut saja nama
Pian sampai. InsyaAllah. Okey. Nanti balik. Ikut situ ke? Ha? Tu. Nak turun? Sampai situ ke? Nak balik ke jambatan? Tunggu sini. Oh. Tunggu atas tu. Okey. Kita orang cuba Mira Cake House. Cake lapis kat area seberang ni. Nak tengok-tengok je sebab kita dah beli dah cake lapis. Ini guys. Jomlah kita mendaki. Ada burung kenyalang tu. Tengok. Tengoklah sampai atas ke tidak. Penat dah ni. Kainnya sempit. Okey. Kita kelima. Cepatlah. Weh, kenapa macam nak tutup mata? Jadi lelaki tu pun dia tak pakai putih, so dia kena menyarum putih. Alamak. Flower. Lawannya. Lawa. Cantiknya. Kat depan ni. There is waterfront Kuching. Guess what is my view? 1, 2, 3. This is my view guys. Cantiknya Masya Allah. Cepat Mika sini. Come here. Let's go. Come here. You duduk tepi. Kamu alih yang saya punya. gitu. Like that. Do that. Sana sini. Bye kucing. Biasa nak balik dah. Nampak? Weh, tengah-tengah ni cantik lah. Tengok. Itu tak buat video pun. We love kucing. We love kucing. Waterfront. Miau miau. Melekat. Miau. We love miau kucing. Bye bye mochi. Bye bye pumpkin. Cute. Kita orang baru lepas lari-lari dengan budak Lesti belakang tu. Kenal baru ni. Kita orang on the way nak pergi seberang balik lah. Nak pergi seberang sana balik. Hai bangunan yang cantik. You could. Wah, cantiknya maghrib-maghrib kat sini. Event wedding tu. Oh, mungkin ada menari-nari. Cantik ya suasana maghrib kat sini. Dengan berlatar belakangkan sunset dan juga jambatan tu. So cantik. Cute-nya. Duduk ramai-ramai kat situ. Tengok sunset. Wah, cantiknya. Diorang nak pergi kejar view guys. Sekarang dah azan maghrib. Pukul 6.30. Wah, dengar tak suara saya mengah-mengah? Masya Allah. Makan kat food court Plaza Merdeka korang. Sebab lapar sangat dah ni. Tahu lagi nak makan apa. Dan kita ada orang tambahan. Mana orang tambahan kita? Tu orang tambahan kita. Mantap tak? Tengok ni Taki punya makanan. Domain punya makanan tak sampai lagi. Ni air kita orang. Wah, makanan Aida. Awak makan apa? Saya makan Thai Spicy Thai squid. Okay. Makanan saya guys. Black pepper with egg.
Diorang tak dapat makanan lagi. Sabar tahu. Kita orang dah habis makan dan kita orang nak pergi waterfront balik. Nak cari gula apung. Nak cari aiskrim gula apung. Lepas tu nak tengok persembahan air untuk kali terakhir sebelum kita balik esok. Beratur beli IG aiskrim. Kita orang beli aiskrim gula apung. Dah beli dah aiskrim. Ini harga dia ni. So, siapa nak beli boleh pergi kedai ni. IG aiskrim. Ah, 432. C'est Apa rasa aiskrim sedap? Sedap kan weh? Dia tak rasa macam yang satu lagi tu. Yang ikan makan tu. Itu macam ada menyengat je. Kan? Orang kalau datang ke Sarawak nak try aiskrim tu memang recommended. Sumpah. Sebab sedap. Namanya. Ya, IG aiskrim. Okey, ingat. Kan tadi saya dah tunjuk kedai tu. Polis datang kedai tu. Memang sedap aiskrim gula apung dia. Tak sama dengan jenama satu lagi yang ada kat Semenanjung gula apung. Sumpah sedap. Dan dia tak manis sangat. Dan taklah memang sedap. Okey, korang boleh try, okey? Kita orang dekat sini. Tengok cantik betul lah pokok ni dibaluti oleh cahaya-cahaya. Ni bangunan apa? Church kot. Pokok ni pula warna pink. Kita dah on the way nak balik. Sebab kita nak packing barang. Lepas tu kita nak tengok berat, nak timbang berat. Okey ke tak? Kalau lebih nak beli kargo. Okay, itu je. Okay guys, kita on the way nak pulang ni. Kita ikut jalan berasingan sikit. Lalu dekat Plaza Merdeka ni. Orang besar gila pokok Christmas dia. Sebesar bangunan tu, tengok. Dan di sekitar Plaza Merdeka. Dia orang kelang kabut nak balik hotel. Sebab dia orang tak tahan nak pergi toilet. So kita orang berlari balik daripada waterfront tadi. Alhamdulillah dah sampai bilik kita. Dia orang tinggal kunci.